Semayang hari raya. Orang perempuan yang uzur, yang haid, Nabi suruh mari. Tu hebat semayang hari raya. Semayang biasa tak marilah, duduk di rumah dah mung period, mung keluar darah haid. Tapi semayang hari raya, raya fitrah, raya korban, orang uzur Nabi suruh mari juga. Ambil keberkatan solat Aid, solat hari raya, berkat dia. Nampak? Tu hebat semayang hari raya. Ni kita balik lewat sikit dak semayang raya. Balik pada Kuala Lumpur, pagi raya sampai pukul 9.30. Tengok orang tubik pada masjid, natang dak dang setarang semayang raya. Tak apa semayang di rumah tak boleh. Boleh juga. Dia tak dang hak jemaah, semayang seorang. Dapat fadilat juga. Dak. Kita dak dang pukul 9.30 orang sudah. Boleh kan semayang seorang dah kita tak dang? Nak, jangan baca ketubah pula ke orang bodoh seorang diri. Nah. Boleh kira pasal bodoh. Dia baca ketubah siap ke tokak-tokak. Semayang seorang ambil sunat hari raya kerana tak dang berjemaah. Ini tak semayang tu. Jadi tak tahu kehala.